Saya punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza binti Babu Sahib. Saya berumur 73 tahun dan saya dari Singapura. Saya dapat tahu pasal ECV ni daripada anak saya. Saya ni sakit jantung, tapi kalau saya jalan sekarang kaki sakit, tak boleh nak jalan, mesti jalan-jalan berhenti, tak boleh teruskan. Jadi anak saya suruhkan supaya saya bikin ECV ni. Saya dah lakukan ECV ni hampir 35 sesi. Saya ada penyakit jantung dan saya dah melalui bypass pada tahun 2013. Dan selain daripada penyakit jantung, saya ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Selepas melakukan ECP, saya dah rasa ada perubahan. Saya jalan pun dah tak berapa sakit dan boleh jalan jauh. Nafas pun tak ada penat, tak tercungap-cungap. Paling best malam boleh tidur. Kalau tidak, saya susah nak tidur malam. Sekarang saya senang tidur. Alhamdulillah. Saya sangat berpuas hati dengan ECV ni kerana dia sangat-sangat membantu saya boleh berjalan dengan senang dan tak boleh merasa sakit. Saya mengusulkan bagi pesakit jantung, datanglah di ECV ni supaya sihat semula. Saya terima kasih pada doktor dan staf-staf sini. Mereka juga melayan saya dengan baik dan ramah, dan terima kasih kepada ECV.